Perintah Kawalan Pergerakan. Buai laju-laju, buai. Bisinglah korang ni. Tak nampak ke akak nak buat kerja sekolah? Pergi main tempat lain. Akak ada kerja sekolah? Kesian. Tengok kita orang. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Ye. Sekolah tutup. Tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Ros, pergi kedai beli bahan dapur sikit. Sakitnya. Selamat korang. Baik, Opa. Jom. Sedia. Ya, bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Nak ikut akak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan Ipin? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah ya. Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula Opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk. Dan boleh bawa mati. Iya? Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Oh, tu yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan Opah, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Oh. Hello? Hai, San. Apa? Main? Mana boleh keluar? Tak naklah. Nanti Kak Ros marah. Itu seronok kan? Akak! Ya, banyaknya barang akak beli. Yelah, tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19. Opah aja. Ros, sekarang Opah tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, Opa.
kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Ros dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang. Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu Opah kan? Opah jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi. Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Dah. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula basuh beras sampai bersih. Lepas tu, letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap. Picit ni. Masak. Senang kan? Nanti, bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu betul. Kak, macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Mesti sekolah buka. Tak sabar nak cakap kat kawan-kawan. Kan, Ipin? Tak tahu lagi ke? Perintah kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagi lah tak sekolah. Oh, sorang. Oh, sorang. Oleh, menang lagi. Hulur tangan. Cepat. Sini. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Perintah kawalan pergerakan bersyarat bermula esok. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opah. Bah, dah boleh keluar ke? Budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan dan berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi, kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam Opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu. Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail! Berhenti. Nak putuskan rangkaian jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Ni pembaris. Akak tahu apa
apa nak buat? Belon? Ha-ah. Tengok Kak buat ya. Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Mesti comel. Akak dah besar. Tak payahlah. Tak apa, akak kena pakai juga. Baru yakin selamat.